Hamba tahu tak kenapa orang sanggup berbaris untuk beli yong tofu? Hai hamba, hari ni aku nak share dengan hamba resepi yong tofu. First kali hamba sedialah ni bahan-bahan ni. Okey, lepas tu hamba sediakanlah ni bahan-bahan yang aku tunjuk ni. Nanti aku tulis caption, hamba baca tau. Tapi video ni agak panjang, jadi hamba jangan lupa untuk save dulu tau. Okey, bahan-bahan ni hamba blend dulu. Blend halus bersama dengan ayam sikit dalam kuali yang panas. Tak payah pakai minyak tau. Lepas tu masukkanlah ni sos tiram, bubur otak udang sikit. Lepas tu bubur kicap manis. Lepas tu buburlah gula semangkuk. Biar dia buang situ kan. Lepas tu masukkan ayam. Okey, kacau sampai dia betul. Masukkan ni kicap pekat sikit tau, bagi dia warna gelap sikit. Last kali masukkanlah bancuan air tepung jagung dan juga minyak bijan. Bubur sikit. Untuk kelihatan menarik, hamba masukkanlah ni bijan sikit. Bubur situ blok situ dah siap dah. So kita boleh prepare pula bahan-bahan nak bubur dalam yong tofu kita tu. Fish cake, fish ball, sotong, kembang, kangkung apa semua. Ikutlah hamba nak pakai apa pun. Tapi kalau ada lebih optional pakai je, tak ada masalah. Lepas dah celok semua bahan tu, hamba siramlah kuah yong tofu tu, dah siap dah. Tapi kita nak try tengok rasa dia sedap tak sedap, sur tak sur. Kan kita asal tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Kuah dia sedap. Serius sedap. First time aku buat. Sedap. So sebelum video ni hilang, hamba save lah dulu. Mana nak tahu kan nanti nak buat makan-makan family ke. Kalau nak buat berniaga pun boleh. Nanti boleh berniaga masa malam. Bahaya tau dah makan yong tofu ni selalu. Cerita dia macam ni hamba. Hari tu bini aku teringin sangat nak makan yong tofu, tapi dia nak aku yang tolong buat kat dia. Jadi aku siapkanlah bahan-bahan macam kangkung apa semua ni kan. Dan bila ayat dah mendidih tu, aku masukkanlah benda yang aku dah potong tu, aku rebus tu kan. Aku masuk sekali baru kangkung. Rupanya baru aku perasan, buat kuah yong tofu kita hanya pakai kuah rojak. Bukan hanya boleh dengan rojak buah, tapi kuah yong tofu pun boleh. Dah siap semua bahan yang aku dah celok tu, aku buburlah kuah rojak macam tu. Hang tahu tak, bini aku kata tak cukup bang kuah rojak ni, kena tambah lagi. Lepas tu aku taburlah kacang banyak-banyak. Masalahnya bila dah suap tu memang sedap bang yong tofu macam ni. Makan sampai lupa nak kunyah. Aduh, tu yang punca aku nak tercekik tu. Bahaya betul lah makan sedap sangat ni. Menggunakan kuah rojak. Nak cari kuah rojak, tekan kat pek kuning. Selamat mencuba.